Ni acara penutup di shopping mall lah ya. Ini yang terbesar di Padang. Barulah nampak macam kemalaysiaan sikit lah ya. Selama ni tak nampak sangat. Oh, ni bukan kata Haji Bakhil ke? Bukan. Ya. Encik, ada apa? Esok minta cuti, cik. Tulang saya semua dah goyang, cik. Awak ni bukan. Ada BYD. Oh, Masya Allah. Ya Rab. Angkat satu. Tahulah mana yang ada. Lah, parking dekat AW. Alhamdulillah, kalau kita jom kita jalan ya, melihat-lihat mall Indo Mobil. Ichiban Sushi. Mall macam ni tuan-tuan dibuat di Padang, di kawasan yang sedang membangun lah ya. Memang strategik lah ya. Kalau kita dibandingkan dengan Malaysia, dengan Aeon, kita IOI memang jauh lah ya. Tapi boleh lah daripada tak ada ya. Boleh lah daripada tak ada. Dan di sini dapat juga menaikkan ekonomi masyarakat Islam di sini kan. Kelihatannya majoritinya semua bertudung bermakna Muslim lah. Ya, Padang ni boleh katakan majoriti Muslim. Banyaknya kedai-kedai, mall-mall yang bagus ya dibuka dan menaikkan ya ekonomi masyarakat yang ada di sini. Boleh apa nama? Boleh bagi saya dibanyakkan lagi lah ya. Ini semua pelaburan tuan-tuan. Ini semua adalah satu pelaburan. Orang-orang yang mana banyak duit lah ya, kaya, buat pelaburan ke mall ni. Investment ya, invest di sini dan menaikkan taraf hidup masyarakat tempatan. Dia bila masuk mall ni dandan tiba-tiba kena pakai smart sikit apa semua kan. Tidak lah seluar rabak ke apa semua kan. Walaupun saya tengok sepanjang jalan, bila katakan sepanjang jalan di Padang, hatta di Aceh hari tu pun saya lihat ya, banyak kedai-kedai semuanya berada di keliling-keliling jalan di tepi-tepi jalan ni. Begitu banyak sekali kedai-kedai, segala macam kedai ada. Hari ni dah ada macam kedai iPhone kan. Kebanyakan kedai-kedai yang ada semuanya di bahagian sekitar jalan besar lah. Kalau kita di Malaysia agak jarang, kita punya kedai nampak agak teratur jugalah. Tapi sini ni dengan signboard kiri kanan apa semua tu memang agak sempit. Ya, memang agak sesak dengan kenderaan apa semua. Tapi dengan adanya mall macam ini, kesatuan satu tempat. Jadi orang boleh datang ke sini dan juga boleh bershopping. Bagus.
One stop center lah ya. Demo juga pusing ni. Apa dia belinya? Kita tengok je lah ya. Pusing-pusing lah apa yang ada. Jadi bagi yang mungkin tak tahulah, yang bahawa di sini ni ada mall-mall yang hebat, mall terbesar yang ada di Padang. Ini mall terbesar. Besar ini kira mall paling besar yang ada di Padang. Boleh datang sini dan boleh carilah barang-barang kelengkapan apa semua lah ya. Di sini ada logo. Kalau Malaysia ada Sogo, di sini ada logo. Boleh lah tuan-tuan ya. Kedai-kedai baju, di baju t-shirt, seluar jean ya. Kedai pakaian Celsius. Queensland. Nama tak boleh kalah kan. Mississippi. Mississippi. Dah macam Sungai Nil lah. Jalan-jalan. Ada panggung wayang di sini. Kalau dapat dibuat pelaburan demo panggung wayang di sini, TGV ke ataupun apa di MC. Ini ada tempat main Fun World Frenzy. Agak moden juga lah. Dengan pemakaian dengan mata Miniso. Ini memang sukalah budak-budak. Ada Miniso. Okay. Rare. Ada popcorn, buat aiskrim ya. Sour Sally. Ini yang apa nama aiskrim letak buah-buahan. Oi, mak sedap ya. Dalam RM30. Harga 100 ribuan, makna kata dalam RM25. Kurang lebih Malaysia juga tuan-tuan. Harga taklah murah sangat, tapi lebih kurang lah, lebih kurang Malaysia. Apa? Kita pusing dulu. Jalan-jalan pusing. Di bawah ni tu Halal Indonesia, nampak logo halal. Halal Indonesia. Takosuki. Dia besar 4 segi lah ya. Boleh lah untuk main-main apa semua. Jadi kasut, tali slipper. Bangunan ataupun shopping mall yang
seadanya macam ini, satu-satunya yang ada. Jadi ya ramai sebagai tumpuan utama lah. Barangan fitness ya. Zero ni lah nampak. Ni logo halal Indonesia. Azir. Tu ada, ada The Premier. Shopee apa nama dia punya nama, panggung wayang di Premier. Keren. Kidslandia. Budak-budak main budak main. Kidslandia. Kalau kita di Malaysia, Kidzuna. Oh, baik habis. Apa tu? Ni macam movie ya. Jual tiket, jualan tiket. Okay, boleh download aplikasi The Premier ya. Kita tengoklah movie apa yang ada lah ya. Tapi sepatutnya macam kita better lagi macam di Malaysia, letakkan apakah nama-nama program TV yang ditayangkan. Nak datang, nak pilih apa, semua ada. Saya rasa The Premier macam ni, dia ada letak dalam apps-nya. Boleh ditengoklah. Antrian 215. Apa tu? Ada kebab red dog. Bukannya hot dog lah, dia red dog. Okey. Apa dicarinya? Guardian. Oh, Guardian. Dia murah Ustaz. Ni. So macam buat gigi ke, kalau kita RM15, dia sini 12, 11. Oh. Tapi same item. Ada lah. Ada, kita dapat dah pesa. Oh, ada. Kita sedar, sampai KPM, berapa lebih, dan sini kan bisa dapat macam level. Ya. Ni Watson. Saya kurang berminat. Minat Guardian lagi. Oh, ya. Baiklah. Naik.
Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Seronok ya di Basco Mall ya. Baru 6 bulan dibuka. Memang cantik. Memang happening. Sampai pening ya. Memang happening sampai pening. Alhamdulillah, semuanya ceria. Semuanya happy. Ya, macam tak nak balik lah kayaknya. Sambung lagi je dah. Tapi Padang ni itu je lah ya. Ya. Tarikan-tarikannya. Betul. Padang Bukit Tinggi, apa yang saya tunjukkan dalam YouTube saya share ni, inilah tarikan yang selayaknya dan sepatutnya tuan-tuan pergilah ya. Alhamdulillah. Dan insyaAllah next tahun depan kita akan buat yang lebih menarik lagi, iaitulah Trans Indonesia insyaAllah ke Jakarta, Bandung, Malang, Jogja. Ya, insyaAllah.